Right, so kita nak menyambung sesi kedua hari ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yang online ada Adelia, Iman, okay, Aish, Bushra, Auni, Hafi, Lokman Hakim, Najmi, Jasmine. Right, okay, online dengar Okay, so yang kat Dewan kita dah makan, rehat. So kita nak sambung sesi yang kedua. Tapi saya nak tunjuk soalan ni dulu. Yang ni tak dalam buku. Ni daripada buku teks. Kita tengok korang boleh tak dapat dia punya situasi. Okay. So nombor 2 tu. Dia jenis cikgu punya soalan tadi yang cikgu bagi ada gambar. Ni contoh soalan tak ada gambar. Okay, korang cuba baca dulu. And soalan pertama cikgu. What type of collision? Apa jenis pelanggaran dia? Okay, cikgu gariskan beberapa important physical quantity. Lori, mass 1000, velocity 5. Okay, collide with a car, mass 800, velocity 2, in the same direction. Okay, tu keyword penting tu, in the same direction. Tak tahulah direction dia ke mana. Okay, lepas tu if the lorry move at velocity of 3 ms negative 1 after the collision, calculate the velocity of the car. Okay. Elastic or inelastic? Pelanggaran kenyal atau tak kenyal? Ya ke? Okay. Kalau rasa korang confused, kita buat gambar dia. Okay, ni cikgu buat lori. Okay, apa maklumat lori yang kita tahu? 1000 kg. Okay, lagi? Velocity dia 5. Okay, dia tak cakap lah arah mana, tapi tak apa, nanti lu. Tu buat satu-satu lu. Okay, lepas tu, ada car, kereta. Okay, berapa mass kereta tu? 800. And velocity dia? 2. Okay, tapi ada important keyword kat situ. In the same direction. Okay, korang boleh assume dua-dua ke kanan. Senang, dua-dua ke kanan. So, that's why dia berlanggar. Okay, lepas tu. If the lorry move at velocity 3.4. So, lori sama lah. Lori sama. Okay, tapi 3.4. Okay, soalan dia. Calculate the velocity of the car. Okay. Kalau dia dalam keadaan macam ni. Car ni berapa? Tu soalan dia. Elastic or inelastic? Elastic. Ini pelanggaran yang kenyal. Pelanggaran elastik. Kenapa korang kata dia kenyal? Kenapa dia kata elastik? Sebab velocity dia lain-lain. Sebab dia langgar. Lepas langgar gerak asing-asing. Okay. Kalau inelastic macam mana inelastic? Velocity dia sama. Kalau korang kata inelastic, lori dengan kereta tu tak payahlah kira. Ambil je lah nilai 3.4 tu sebab dia gerak sekali. Okay, tapi sekarang ni elastic, kenyal. Okay, macam mana kita nak buat persamaan dia? M. Okay, ikutlah kalau korang nak guna lori sebagai L, cikgu boleh je buat ML untuk lori. Lepas tu, UL untuk lori. Okay, lepas tu? Kereta apa? MK lah kereta. MK, UK. Tambah ke tolak? Tambah. Kenapa tambah? Same direction. Okay, lepas berlanggar. M lori. V lori. Lepas tu. Tambah. M kereta. U kereta. Okay. Lepas tu. So, momentum lori tu 1000. Darab 5. Momentum kereta tu 800. Darab 2 je. Okay, so kita tengok. Sebelum berlanggar, momentum lori berapa? Momentum lori 5000. Momentum kereta 1600. Okay, tu sebelum berlanggar.
Okay, lepas belanggar berapa momentum lori? 1000 darab 3.4. So turun, momentum dia turun jadi 3400. Okay, momentum kereta 800 V. Okay, so sini 800 V. Okay, saya nak settle algebra dia. 5000 tambah 1006. Lepas tu tolak 3004. Okay, good. Algebra dia sama dengan 800 V. Okay, tambah tolak semua dulu. Ni cikgu ambil ni textbook Cikgu ambil ni daripada textbook. Okay, tambah tolak semua dulu. 5000 tambah 1006 tolak 3002. 3004, sorry, 3002 pula, 3004. Okay, korang dapat berapa? 3200 bahagi dengan 800 dapat V. Okay, berapa V dia? 4. Okay, maksudnya apa jadi kepada momentum kereta? Daripada 2 darab 800, sekarang momentum dia jadi 4 darab 800. So, momentum dia bertambah, increase. Momentum lori berkurang. Okay, tapi kalau korang jumlahkan, kalau kata cikgu ambil momentum dia, sebelum adalah 5000 tambah 1006. Okay, selepas belanggar, momentum dia jadi 3004 tambah, okay, cuba korang buat 800 darab dengan 4 dapat apa? 3200. Okay, so sini jumlah dapat berapa tu? 5000 tambah 1006, 6600. Yang sebelah sana bila tambah 6600. Apa yang sama? Yang sama adalah jumlah momentum. Total momentum. Yang sama adalah jumlah dia. Momentum A berkurang. Momentum B bertambah. Yang sama adalah jumlah. So that's why cikgu recap balik. Based on the notes, korang pergi dekat jumlah momentum tu. Kalau dia tanya kat sini. Okay, principle conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. That's why cikgu letak perkataan total. Ataupun bahasa Melayunya jangan lupa perkataan jumlah. Okay, katalah korang tak letak perkataan total. Okay, korang tulis apa? Momentum before equal to momentum after. Okay, so momentum dia tak sama. Sebab momentum dia korang boleh tengok, lori momentum dia mula-mula 5000. Lepas belanggar momentum dia jadi 3000. So mana pula momentum dia sama? Momentum tak sama. Momentum lori berkurang. Momentum kereta bertambah. Yang sama bila korang jumlah. Satu perkataan jumlah tu penting. Kalau korang tak letak memang salah. Okay, total tu dia, the meaning of this is total, jumlah. So korang kena jumlahkan. Okay, now kita pergi balik kepada buku ni. Kita ambil 37 tu, itu soalan konsep. Soalan 37, muka surat 19. Okay, berdasarkan yang kita sembang tadi, nombor 1, cikgu akan tanya benda yang sama. What is the type of collision? Apakah jenis pelanggaran yang ada dekat gambar tu? Ini adalah inelastic, pelanggaran yang tak kenyal. Okay, sekali lagi kita recap. Kenapa kita kata ini tak kenyal? Lepas belanggar dia bercantum, bergerak bersama-sama. Okay, dia suruh korang kira ke? Tak pun, ni soalan konsep je. Okay, apa jadi kepada troli A? Apa jadi kepada momentum troli B? Troli B tu mula-mula tak bergerak. Lepas tu kena langgar dengan A, dia bergerak bersama-sama. Okay, troli A, momentum dia jadi apa? Decrease, berkurang. Troli B, momentum dia jadi apa? Increase. Okay, yang tak berubah tu apa? Total. Kalau kita cerita jumlah, ya, jumlah dia tak berubah. Tapi sekarang ni bukan jumlah, dia tanya satu-satu. Troli A berkurang, troli B bertambah dengan jumlah yang sama. Jumlah sebelum dengan jumlah selepas sama. Okay, so jawapan ni adalah C. Okay, now kita pergi ke tab 2.
Okay, kita bergerak ke muka surat 35. Okay, semua orang buka dulu 35. Yang lain pun sama, buka dulu 35. Okay, 35 ni, macam ni cikgu tahu ini momentum. Satu, dia dekat soalan lah. Okay, dia beritahu kat soalan. Okay, satu. Tapi bila kita tahu dia momentum, soalan pertama cikgu, apakah jenis pelanggaran? What is the type of collision? Ini adalah elastic collision. Kenapa yang ni elastic collision? Ini kenapa ni pelanggaran kenyal? Sebab lepas berlanggar tu, dia tak cantum, dia bergerak asing-asing. Okay. So, kat sini elastic collision, pelanggaran kenyal, bola bowling bergerak, orang baling kan? Langgar, pin bowling stationary, tak bergerak. Lepas berlanggar, pin tu jatuh, dia bergerak. Okay, tertolak tu, and bola bowling tu masih bergerak arah yang sama. Okay, kalau korang pernah main bowling, tak pernah lagi bila korang baling, bola bowling tu langgar pin, bola bowling patah balik. So, dia mesti ke depan. Okay, tu logik dia. And pin bowling pun, kalau dah bola bowling tu langgar dia ke kanan, pin bowling pun mesti ke kanan. Tak pernah dilanggar, terpelanting ke kiri. Belum pernah lagi. So, dia memang ikut direction, arah. Okay, so dia bagi apa kat sini? Table show a momentum. Korang tak payah kira dah. Tak payah guna MV, MV, MU, MU. Tak payah. Sebab apa? Dia dah tolong kira. Okay, berapa momentum bola bowling? Bila mass darab dengan velocity, dia tolong darab. Dia dah darabkan, dia dapat 2.5. Okay, pin bowling kenapa kosong? Sebab dia stationary. Okay, so selepas berlanggar, apa jadi kepada momentum bola bowling tu? Daripada 2.5, decrease. Apa jadi kepada pin bowling? Increase. Tapi cuba korang totalkan momentum sebelum sama dengan momentum selepas. Okay, sebelum ada berapa? 2.5. Selepas dapat berapa? 2.5. So 2.5 tu mewakili apa? Total momentum. Jumlah momentum. So jumlah momentum sebelah kiri ni 2.5. Sebab 2.5 tambah kosong. 2.5 kg ms negatif 1. Okay, yang sebelah kanan tu pun 0.4 tambah 2.1. Korang akan dapat 2.5 kg ms negatif 1. Yang cikgu tambah ni, ini namanya total momentum. Ataupun bahasa Melayunya, ini adalah jumlah momentum. Sedangkan momentum dia individually berkurang. Okay, secara individual berkurang. So, bola bowling tu, individually, mula-mula momentum dia 2.5, turun jadi 0.4. Momentum pin bowling daripada 0 meningkat jadi 2.1. Tapi bila kita totalkan, dapat sama. Okay, soalan pertama, what is the meaning of momentum? Okay, apa maksud momentum dekat nota tadi? Hasil darab jisim dan halaju objek. Okay, product of mass and velocity of an object. Okay, tu meaning yang korang kena ingat ke? Alright, so setakat ni kalau ikut kita recap balik pada awal, meaning ada berapa? Distance, displacement 2, speed, velocity 4, acceleration 5, jatuh bebas, free fall 6, inertia 7, yang ni momentum 8, principle conservation of momentum, prinsip keabadian momentum 9. So setakat ni 9. Alright. So wajib ingat ke cikgu? Wajib lah. Lepas tu cikgu suruh hafal. Memang kena ingat. Dia macam ni, kalau soalan nanti, sebab korang baru nak masuk form 4, dia memang ada soalan dipanggil mengingat. Mengingat macam ni lah. Nyatakan maksud, nyatakan, okay, define, benda-benda macam tu memang ditanya. So kita belajar pada awal ni kita buat satu-satu. Okay, kalau chapter 1, kalau bab 1, korang kena ingat apa? Kuantiti asas, apa maksud dia? Kuantiti terbitan, base derived quantity, apa maksud dia? Lagi, kuantiti skala, kuantiti vektor. Tu kena ingat. Okay. So B, based on diagram,
gambar tu, and table, jadual tu, determine the total momentum of bowling ball and bowling pin. Okay. Sebelum pelanggaran, total dia berapa? 2.5 tambah dengan kosong. Okay, 2.5 unit apa momentum tadi? kg ms -1. Okay. After the collision, 0.4 plus 2.1, korang dapat juga 2.5 kg ms -1 untuk momentum. Okay, kenapa momentum dia dapat positif tu? Sebab gambar tu ke kanan, lepas berlanggar pun dua-dua tu ke kanan. Okay, momentum positif sebab dia ke kanan. Okay, ada persoalan untuk page 35? Boleh faham? Okay, now pergi sebelah. So, compare your answer in B1 and B2. So, B1 tadi apa jawapan korang? 2.5. B2, apa jawapan korang? 2.5. So, compare. Same, tulis same. Alright, D1. So, based on your answer B dengan C, yang korang dah calculate, dengan yang korang kata same dekat atas ni, state the conclusion about the total momentum. So, apa conclusion korang pasal total momentum? Total momentum before collision equal, same boleh, yes boleh, same pun boleh, is equal ataupun is same as total momentum, jangan lupa perkataan, after collision. Okay, bahasa Melayunya apa? Total tu kita ganti dengan jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, pelanggaran tu kena mention sebab prinsip ni kita apply pada objek yang berlanggar. Jangan tulis jumlah momentum sebelum sama dengan selepas. Selepas apa? Apa yang sama? Apa yang ni? Okay, kena bagi tahu. Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan, sekali lagi perkataan, jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey. Ayat yang jumlah momentum sama dengan jumlah selepas itu berkait dengan prinsip fizik yang mana? State the physics principle involved. Apa prinsip fizik yang terlibat pada jawapan D1 tu? Principle conservation of momentum. Principle conservation of momentum. Bahasa Melayu, prinsip keabadian momentum. Okey. So, sampai situ. Ada soalan sampai D2? Ada persoalan sampai D2? Tak ada? Okey, kita pergi D3. D3 dia kata apa? State one condition, nyatakan satu syarat untuk mengaplikasikan prinsip fizik yang dinyatakan. Okey. Ni cikgu cerita dulu awal-awal. Bila korang belajar fizik ni, dia ada dua benda. Satu hukum, satu prinsip. Okey, contoh hukum korang tengok tadi ada satu hukum. Apa hukum yang kita dah belajar tadi? Dekat Indonesia. Newton first law. Hukum Newton pertama. Hukum. Okey, tapi kat sini tak pakai hukum. Dia guna perkataan apa? Prinsip. So, apa beza hukum dengan prinsip? Okey, beza dia macam ni. Hukum ni kita apply pada semua. Contoh macam tadi Newton kata, setiap objek kalau tak bergerak, dia memang tak bergerak. Apa objek sekalipun, dia tak ada syarat. Okey, apa saja objek yang tidak bergerak akan kekal tak bergerak. Okey, objek yang bergerak dengan halaju seragam, dia akan bergerak dengan halaju seragam. Dia akan ada pecutan bila? Ada pecutan sekiranya ada
ada daya, external force. When external force act upon the object. Okay. Apa saja objek, dia tak ada syarat. Besar ke, kecil ke, ringan ke, tak ada. Okay. Tapi kalau prinsip ni dia ada syarat. Ada syarat, cukup syarat, baru boleh apply. Sebab tu dia tanya kat sini, apa dia punya syarat? Apa dia punya condition? Syarat dia apa? Okay, so cikgu tunjuk dulu di dalam buku teks. Okay, dekat sini dia ada explain syarat tu. Okay, ni cikgu cerita kat korang tadi. Okay, momentum, ni asal momentum. Tapi yang kita cerita ni sekarang ni, kita tengah cerita ni adalah prinsip keabadian momentum yang dekat sini. Kalau buku teks korang muka surat 60. Applying principle conservation of momentum untuk collision. Ada berapa jenis collision tadi? 2, elastic dengan inelastic. Satu lagi kita panggil sebagai explosion. Elastic, inelastic, satu lagi explosion. Okay, nak apply dia, dekat sini dia tulis syarat, buku teks korang. Yang ni. Okay. The principal conservation of momentum state the total momentum before equal to total momentum after. Ini yang korang tulis tadi. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum selepas. Mana syarat dia? If no external force acting on it. Sekiranya tiada daya luar, external force, daya luar yang bertindak ke atasnya. Okay, cikgu tunjuk yang buku bahasa Inggeris. Siapa yang bahasa Inggeris? Salin ni dulu. Apa syarat dia? No external force acting on it. Okay, no external force acting on it. Itu bahasa Inggeris. Okay, cikgu pergi buku teks bahasa Melayu supaya korang boleh nampak buku teks tulis apa. Oh. Okay, so ni buku teks bahasa Melayu. No external force acting on it. Okay, kalau bahasa Inggeris tadi, no external force acting on it. Okay, cikgu pergi buku bahasa Melayu kejap. Ni buku bahasa Melayu korang. Okay, so bahasa Melayu, prinsip keabadian momentum. Dia kata apa tadi? Yang paling penting perkataan apa ni? Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Apa syarat dia? Tiada sebarang daya luar bertindak. Okay, so bahasa Melayunya tadi, tiada sebarang daya luar bertindak. Kalau bahasa Inggerisnya tadi, no external force is acting on it. So dekat sini, apa syarat untuk korang apply? Tiada daya luar yang bertindak. No external force acting on it. Okay. Apa maksud daya luar? Daya luar macam ni. Sekarang ni, bila korang baling bola bowling tu, bola bowling langgar dengan pin kan? Okay, bola bowling langgar dengan pin. Lepas dia langgar, ada tak siapa-siapa yang tolong tambah lagi? Tolong sepak lagi ke bola tu ke? Tolong pegang ke? Tak ada. So itu maksudnya, korang boleh apply kalau tiada daya luar. Tak ada lagi external force. Tak ada benda lain yang mengganggu. Baru kita boleh apply prinsip ni. Okay. Contoh tadi korang gaduh dengan adik, korang tampar pipi adik, korang ada tangan korang bergerak, ada momentum. Pipi adik tak bergerak ni, nak kena tampar kan? Pipi dia tak bergerak. Ada momentum tak pipi dia? Tak ada. Bila korang tampar, apa jadi pada pipi dia? Pipi dia akan bergerak. Okay. So no external force, tak ada mak ayah datang tolong tarik. Contohlah kan. Kau nak tampar, tangan kena tahan. Apa jadi? Makin laju ke makin slow? Makin slow, tak sakit sangat lah. Contoh. Okay. Jangan balik pergi gaduh pula. Tunjuk kat adik kan. Dek, ini elastik. Pom. Okay, lepas tu tampar melekat. Inelastik. Tunjuk dulu. Okay, tampar, tolak, inelastik.
Tampak asing, elastik. Okay, explosion macam nak tunjuk kat dia kau. Explosion tak boleh lah kan. Mana boleh melekat, tak defect ni. Melekat dulu, lepas tu berpisah, tak ada apa-apa. Okay, so kita habis kat situ dulu. Prinsip keabdalan. So habislah subtopik momentum. Panjang ke pendek? Pendek je kan. Okay, kita pergi belakang. Momentum satu lagi. 37. Sebelah dia. Okay, ni ada lori. Dekat badan dia ada speed limit yang dia tak pernah ikut. Okay, ada speed limit kat badan dia tapi dia tak pernah ikut pun. Buka surat berapa tu? Ha? Oh, korang ni kat 40 eh? Kejap. Cuba buka yang mana ni? Korang ni kat 40 eh? So sebelah tu korang ada soalan apa? Kejap. Oh, sebelah tu tak dulu. Oh, okay. Korang ambil yang 40. Okay. Okay, korang ambil yang 40 ni. Okay, so dekat badan lori tu ada 80. Kalau dekat highway dia boleh bawa 90. Walaupun biasanya dekat highway dia bawa lebih daripada 100. Okay, walaupun tu limit dia tak ikut lah. Okay, BDM tu apa? Berat dengan muatan. Berat dengan muatan. Kalau BTM? Tanpa muatan. So dia boleh bawa berapa banyak itu? Berapa kg dia boleh bawa? Sebenarnya dia boleh bawa berapa kg? Tak ada muatan, dia punya berat 34. Ada muatan, berat dia boleh sampai 75. So berapa kg je dia boleh bawa? So muatan yang dia boleh tampung lebih kurang lah 4,000? 4,100 kg. Banyak tak 4,100? Banyak agak. Kalau korang ada member 100 kg seorang, dia boleh bawa berapa orang tu? Bagi dengan 100, apa? Katalah kawan korang setiap seorang tu 100 kg. Tak tahu lah kenapa kawan korang berat sangat. Okay, 41 orang lah. So boleh bawa 41 orang dalam lori tu. Kalau semua 100 kg. Okay, kalau semua orang 50 kg, boleh bawa 82 orang contoh. 82 orang masuk lori tu. Dah macam human trafficking dah. Bawa orang pindah-pindah kan. Okay, so dekat sini, garis jawapan yang betul dalam kurungan melengkapkan ayat di bawah. Okay, had laju ialah laju maksimum, betul. Itu sebab orang buat had laju. Okay. Had laju, tu cakap tadi. Had laju dengan had laju lain. Had laju yang korang kalkulate. Had laju tu limit dia. Okay, limit dia berapa? Okay, bawah. Laju maksimum yang dibenarkan di lebuh raya adalah 90 km per jam. Nyatakan laju ini dalam unit SI. Okay, the maximum speed allowed in highway is 90. State the speed in SI unit. Okay. Cikgu recap balik yang buat semalam. 90 kilometer dekat atas. Hour, jam dekat bawah. Okay, cikgu nak potong kilometer. Kilometer kena duduk mana? Supaya boleh potong? Kilometer kat bawah, betul. Meter dekat atas. Supaya nanti boleh potong. So, tinggal meter per hour. Nak meter per hour ke? Kita nak meter per second. So, apa jadi kepada hour? Hour tu pun kita nak potong. So, nak letak mana hour tu? Atas. Okay, good. Second kat bawah. Okay, bantu cikgu letak conversion dia balik. 1 kilometer, 1 kat bawah. Berapa meter? 1,000 meter, 1,000. Okay, yang sebelah kanan ni 1 hour. Berapa second? Yes, thank you Tania kerana masih ingat. 3,600. Okay, apa yang korang buat? 90 darab 1,000 bahagi 3,006. Okay, atau boleh guna yang tu. Okay, kalau guna calculator, sekali lagi, kalau siapa yang nak recheck, boleh guna cara yang cikgu dah ajar. Semalam 90, lepas tu tekan apa? Tekan 90, lepas tu tekan butang. Shift, lepas tu pergi nombor 8. Sebab nombor 8 tu ada CONV. Okay, lepas tu
Yes, tekan anak panah, tekan ke bawah, anak panah kat tengah-tengah kalkulator tu tekan ke bawah, lepas tu pilih nombor 1 ada tulis velocity. Okay, lepas tu pilih lagi nombor 1 tulis kilometer per hour kepada meter per second. Okay, boleh recheck lah jawapan korang. So, berapa jawapan korang sepatutnya? 25. So, dia boleh bergerak maksimum 25 meter per second. Okay. So, dia bergerak 1 second 25 meter maksimum. 1 second lagi 25 meter maksimum. Okay, tapi dalam kilometer per hour, 90 kilometer, dia boleh bergerak dalam masa 1 jam. So, kalau dia bergerak constantly 90 je, 1 jam sampai 90 kilometer. Okay. Kirakan momentum lori apabila kelajuan dia dengan muatan 7,500. Okay, berapa momentum? Okay, macam nak kira momentum je. Kali ni bukan prinsip keabadian momentum sebab tak ada belanggar. Tak ada belanggar apa-apa. Sekarang ni momentum je. Okay, apa formula momentum? Momentum sama dengan mv. Okay, good. So, m dia berapa? 7,500 kg. Okay, velocity dia nak ambil berapa? Ambil 45? Tak. Okay, 45 tu pun kena adjust. 45 tu berapa? Okay, 45 kilometer per hour. Nilai dia sebenarnya sama dengan 12.5 meter per second. Okay, kalau lupa, rujuk balik cara yang atas. Tapi tukar daripada 90, tukar kepada nilai 45. Oh, sepatutnya dibagi. Okay, tak apa. Okay, so dapat berapa? 12.5. So, kena darab dengan 12.5. Okay, berapa kita dapat? 7,500 darab 12.5. 9,300 93,750 unit yang tinggal kg ms negatif 1. Okay, so bawah balik subtopik 1. Okay, lori tersebut berjisim 7,500. Okay, memecut accelerate from rest. Okay, ni ada keyword kat sini, rest, pegun, sehingga mencapai laju 45 tadi dalam masa 10 saat. Hitung pecutan. Okay, korang cuba calculate berapa pecutan dia. Cara dia sama macam yang kita dah belajar semalam. Apa step number 1? SA TUV. Lepas tu korang ada berapa formula nak pilih? Ada 4. Okay, formula pertama cikgu tulis kat sini pakai warna biru. A V minus U over T. Okay, apa formula kedua? S sama dengan 1/2 U tambah V T. Okay, formula ketiga cikgu pakai pen merah. V square U square tambah 2AS. Okay, good. Satu lagi last. Cikgu pakai warna hijau. S equals to UT plus half AT kuasa 2 square. Okay, cuba tengok formula mana yang korang sesuai nak guna. And hati-hati perangkap unit. Cikgu dah cakap banyak kali dah perangkap unit. Apa yang nak kena buat? Okay, kena tukar. So, mana yang nak kena tukar, kita tukar. Okay, cikgu pusing dewan kejap. Okay, yang online pun boleh cuba. Maklumat ada dekat situ. Okay, cuba dulu. Okay, kalau subtopik awal, math dia pakai tak untuk subtopik awal tadi? Tak, tu cikgu cakap dulu awal-awal tu math tak pakai lagi. Math tu kenapa dia bagi?
Untuk korang cari momentum. Mass tu dibagi kenapa? Untuk korang cari force, daya. Ambil mass, darab U, momentum awal. Mass, darab V, momentum akhir. Mass, darab A, force, daya. Okay, buat balik satu. Ambil yang ni dulu, ni subtopik satu. Try dulu. Okay, dapat berapa? Yang online dapat berapa? Yang online. Berapa nilai dia yang korang dapat? Okay, berapa acceleration? Okay. Okay, yang lain dapat tak? Auni, Adelia, Aifa. Okay, Aish dia on the way. Cik rasa dalam kereta tak sempat nak buat tu. Okay, yang lain ada? Dapat jawapan? Okay, cikgu nak share jawapan daripada kawan-kawan yang dalam dewan. Okay, ada yang dah buat tadi? Nah. Aifa dapat 4.5. Okay, kita check. Okay, so macam ni dulu. Aifa dapat 4.5 Okay, so kita ambil maklumat yang ada dulu. Apa maklumat yang ada? Kita nak cari A, so tanda soal dekat A. Apa lagi? 10 saat. Okay, U dia? Okay, U dia Sifa. Kenapa Sifa? Sebab from rest, dari pegun. Okay, U dia berapa? Okay, so kalau contoh, cikgu rasa contoh macam ni kan, Aifa kata 4.5. Aifa 4.5 ni sebab Aifa buat ni. Sini 45. Jadi, Aifa buat gini, akan dapat 45 tolak kosong bahagi 10 dapat 4.5. Okay, apa masalah dekat sini? Sebenarnya, ini salah dia adalah, ini unitnya kilometer per hour. So, kita tak boleh letak kat sini, sebab sini meter per second. So, kita kena tukar dulu. Okay, dapat Aifa? Kena tukar dulu. So, kalau tukar dulu, okay, ni cikgu ambil contoh, satu, daripada dalam dewan. Okay, ni ha. So, bila dia letak S, dia tulis X tu maksudnya X tak ada. Okay, A tu dia buat tanda soal sebab nak cari. So, T 10, U kosong, tapi V dia sebenarnya 12.5 sebab kita dah convert. Okay, formula mana nak pilih antara 4? Kita pilih A, V tolak U per T. So, dia ambil 12.5 tolak kosong bahagi 10. So, kita dapat 1.25 ms negatif 2. Okay, so sekali lagi cikgu tanya, kenapa dapat positif? Masih ada yang jawab ke kanan. Ya ke kanan? Sebab dia accelerate. Sebab objek tu memecut. Memecut maksudnya dia bergerak. Dia punya hal laju hal laju dia bertambah. Untuk SPM, hal laju bertambah seragam. And kita assume acceleration tu pun adalah uniform acceleration ataupun pecutan yang seragam. Okay, so pecutan seragam maksudnya kita assume dia bergerak tu velocity increase uniformly. Okay, bukan kiri kanan bukan kiri kanan. Yang kiri kanan tu apa? Yang kiri kanan kalau unit tu velocity. Okay, sekarang kita pergi bawah. Hitung daya bersih. Okay, memang cikgu tak ajar lagi. Okay, cikgu tak ajar lagi yang bawah tu. Macam nak kira daya bersih. So, kita balik kepada formula. Sebab kat sini sebenarnya, ini dah masuk subtopik 6. Okay, subtopik 6 adalah daya. Okay, daya. So, daya basic. Maksud dia, apa itu daya? Korang baru selalu jumpa dekat pintu. Push or pull. Pergi kedai, saya tulis push ataupun pintu tu kena pull. So, maksudnya apa? Korang kena apply daya, force. Korang kena tolak pintu tu. Korang kena tarik pintu tu. So, pintu tu daripada tak bergerak kepada bergerak, maksudnya pintu tu ada pecutan. So, macam mana pintu tu boleh ada pecutan? Dan pintu tu tak bergerak. Korang pergi tarik, baru pintu tu ada pecutan. Korang tarik, korang tolak. Apa formula dia? F sama dengan M darab dengan A. Okay, A tadi korang baru kira. Okay, A tadi berapa nilai yang korang kira? Korang kira dapat 1.25
25. Okay, ni cikgu betulkan balik. Sorry, ni macam mana? Ni. So, 1.25. So, GSIM dia tadi, ikut soalan D tu 7,500. So, 7,500 darab 1.25. Nilai dia 9375. Unit dia mass, kg. Pecutan, ms negatif 2. So, dapatlah kg ms negatif 2. Tapi, dia ada special name. Ada special unit, SI unit. Okay, SI unit dia kita tak panggil kgms negatif 2. Okay, kgms negatif 2 ni adalah base unit. Ataupun kita panggil unit asas. Maknanya unit kuantiti asas dia kgms negatif 2. Okay, so yang 9375 N tu Newton. Newton tu adalah dia punya SI unit, Standard International Unit. Okay, Standard International Unit. Okay, ada persoalan kat situ? Okay, so Aifah dapat? Kenapa bukan 4.5? Jangan lupa tukar kilometer per hour kepada meter per second. Okay. So, cikgu nak pergi 2.6. Macam terlaju pula kita kan? 2.6 dah. Laju ke? 2.6? 2.7? 2.8? Cukup lah. Cukup. Okay, 2.6. Lepas ni kita rehat je lagi. Lepas tu 27 lepas. Okay, cukup lah. Okay. So, ni cikgu tulis balik lah. Nak settle dia kan. Okay. So, nanti apa pula? So, ni tak pakai 45. Kita pakai 12.5. 12.5 meter per second tolak kosong bahagi 10. 1.25 ms negatif 2. Okay, dia punya force, dia punya net force, daya bersih dia F sama dengan MA. So, 7,500 darab dengan 1.25. So, kau nampak berapa tadi? 9375 kan? 9375 Newton. Ataupun kg ms negatif 2. Alright. Now, kita pergi kepada bahagian yang berikutnya dalam buku teks ni. Ni tadi cikgu dah tunjuk momentum. Lepas tu, ini kita dah tunjuk praktis dia tadi. Cuma ni je lah. Cikgu tanya balik. Apa maksud momentum? Man by momentum. Product of mass and velocity. Hasil darab jisim dan hal laju. Okay, tapi kalau cikgu tanya conservation of momentum, prinsip keabadian momentum tadi, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, yang dua ni tadi kita dah buat. Sekarang pergi 2.6. Okay, 2.6 tadi adalah force, daya. Okay, so dia bagi tahu apa tu? In most of our activity involve force. Okay, force maksudnya kita bagi, kita tolak ataupun kita tarik. Okay, apa yang kita dapat buat bila kita tolak, kita tarik, kita dapat tukar state of motion. Maksudnya objek tak bergerak, kita tolak, dia bergerak. Objek yang tengah bergerak, kita tahan, dia berhenti. So, macam ni kita tahan, kita tolak tu, kita apply force. Okay, so bila kita apply force, hubungan dia kat sini. Okay, ni dalam nota pun ada. Nanti cikgu tunjuk balik. Okay, so dekat formula tadi adalah F sama dengan MA. Dalam senarai formula tadi, cikgu bagi tahu F sama dengan MA. Okay, A ni, cuba korang tengok balik formula pertama A tadi. Kita ada A sama dengan V tolak U per T. Okay, so kalau cikgu gantikan A tu kepada V tolak U per T, dan korang belajar maths, nanti ni kita darab MV, sebab ni kurungan, M ni kena darab dengan U.
Okay, so korang akan dapat MV minus MU. Okay, MV ni tadi dah belajar. MV ni apa? Momentum awal ke akhir? Akhir. Okay, kenapa korang kata dia momentum akhir? Sebab dia guna V. Hal laju akhir. Okay, MU momentum awal. Initial momentum. Okay, so momentum akhir tolak awal bahagi dengan time. Masa. So, apa maksud dia? Sebab bahagi masa, macam tadi cikgu buat, kalau masa kita guna perkataan kadar ataupun kita guna rate. Okay, N atas ni kita panggil apa? Momentum. So, rate of change of momentum. Kadar perubahan momentum. Okay. So, kenapa cikgu guna kadar? Okay, kita tengok balik daripada subtopik awal. Okay. Ini cikgu ambil jarak distance over time. Okay, ni time. Apa yang berada di atas time? Distance. So, itu namanya rate of change of distance. Okay, yang kat sini apa atas dia? Displacement. So, rate of change of displacement. Okay, kalau acceleration, pecutan, rate of change of velocity. Okay, kenapa rate of change of velocity? Kita tengok sini. Ni T kat bawah. Atas ni apa? U dengan V, velocity. Akhir dengan awal. So, dia jadi rate of change of velocity. Okay, kalau yang ini tadi, apa yang berada di atas T tu? MV, MU tu momentum. So, dia jadi rate of change of momentum. Kadar perubahan momentum. Apa yang ada dekat atas? Korang tulis perkataan kadar perubahan, lepas tu salin balik yang atas. Okay. So, dekat sini, second law, dekat nota pun cikgu letak. Cuba tengok dekat nota, Newton second law kat mana? Ini force. Newton second law cikgu letak kat mana? Dekat bawah force. Okay, so Newton second law, bahasa Inggerisnya dia kata apa? Net force directly proportional to rate. Kenapa dia guna rate? Sebab bahagi dengan masa. Change of momentum tu adalah momentum akhir tolak dengan momentum awal bahagi dengan time, masa. Okay, boleh faham tak? So, ini force. A ni tadi, cikgu pecahkan kepada V tolak U per T, dapat MV tolak MU per T. So, korang dapat yang bawah ni. MV tolak MU per T. Okay. Topik ni, dia ada sambungan dia tau. Korang boleh tanda kat situ. Ini sambungan dia bila? Sambungan dia bab 1 form 5. Dia macam force ni, dia macam bila korang belajar, macam to be continue. Macam tu. Okay, bila continue dia? Form 5. So, dia tak cover banyak lah waktu form 4. Okay. Cuma waktu form 4 yang korang kena ingat, formula dia apa? Basic formula dia F sama dengan MA. And kalau cikgu gantikan A tu dengan V tolak U per T, korang akan dapat change of momentum. Tapi bila korang bahagi dengan masa, guna perkataan rate. Kalau atas sahaja, change of momentum. Perubahan momentum. Tapi bila bahagi dengan masa, korang letak perkataan bahasa Melayunya kadar perubahan momentum. Okay, so nanti kita tengok yang ni kejap. Okay, ni contoh penyelesaian dia. Ni contoh penyelesaian dia, lepas tu habis. Okay, so kita ambil yang force tu. Untuk korang punya soalan ni, kita pergi paper 1 dulu. Muka surat 20.
Okay, muka surat 20 dulu. Okay, mana tahu dia ni? Okay, mana kita nampak gambar tu, macam mana korang tahu, oh ni dia apply force ni, dia bagi daya ni. Dia tarik. Okay, dia tarik satu. Satu lagi sebab ada, betul, sebab ada simbol N. So, N ni adalah unit untuk force, untuk daya. So, korang kena kenal physical quantity daripada unit. So, 160 tu mewakili apa? Mewakili force. Dia punya daya. F. Okay, apa lagi yang kita tahu kat situ? F dah ada. Ada mass. Okay, berapa mass dia? 80 kg. Okay, so dia pun tarik. Okay, dia tarik. And dia kata, dia tarik tu permukaan tu licin, tak ada halangan. Berapakah pecutan? So, dia nak cari apa tu? Acceleration. A, pecutan. Okay, formula apa yang korang nak pakai? Kalau ada F, ada M, nak cari A. F equals to MA. Okay, dia nak apa? Macam nak cari A algebranya? F over M. Okay, so F dia berapa? 160. Okay, nak bagi korang nampak, 160 tu, kalau cikgu tukar base unit dia jadi 160 apa? kg ms negatif 2. Okay, cikgu letak unit kat situ, kg ms negatif 2. Lepas tu cikgu bagi dengan mass dia. Berapa mass dia? 80 kg. Okay, ada kg kat atas, ada kg dekat bawah. Kita potong. Apa unit yang tinggal? 2. Unit yang tinggal is ms negatif 2. Okay, kenapa korang dapat positif? Sebab dia accelerate. Sebab dia memecut. Okay, mana kita tahu memecut? Kotak tu tak bergerak. Kena tarik, kotak tu bergerak. So, kotak tu memecut lah. Tapi dia bergerak, memecut dia ke kanan ke memecut dia ke kiri? Mana tahu pecut dia ke kiri? Sebab arah dia, dengar betul-betul arah dia ikut force. Cikgu dah bagi tahu banyak kali, nombor ni boleh tahu arah tak nombor ni? Tak boleh. Nombor tu hanya tahu apa? Makin laju atau makin pelan. Okay, sekarang ni kita tahu dia positif, dia makin laju, dia accelerate, dia makin dia memecut, makin laju. Arah dia ke mana? Ikut arah daya. Okay, so ikut FMA tadi, dia bergerak ke mana F dia? Ke kiri, maka pecutan dia pun akan ikut ke kiri. Tapi kalau daripada nombor je, boleh tahu tak arah dia? Tak boleh. Sebab ada gambar korang tahu dia ke kiri. Okay, korang tahu dia ke kiri sebab ada gambar dia tarik kiri. Okay, so nombor tu takkan bagi tahu. Nombor tu hanya tahu makin laju sahaja. Okay, ada tak jawapan? Ada. Okay, kita pergi 42. 42 kata apa? Sebuah kereta, GSM dia berapa? 1200. Okay, dia bergerak, laju dia 30. Okay, kena tukar tak nilai 30 meter per second ni? Tak payah tukar sebab memang meter per second. Okay, 1200 itu dia punya mass, GSM dia. Okay, hal laju kita nak guna huruf apa? Okay, maybe U, maybe V. Baca dulu soalan. Apabila brake ditekan, kereta itu berhenti dalam 5 saat. Okay. So, kalau kita ambil S, A, T, U, V, and M. So, M dah ada. 1200. So, M tu memang tak kacau pun. Okay, dia nak apa? Calculate the average braking force. Purata daya membrake. Okay, macam mana korang nak cari daya? F, daya, sama dengan M darab A. M dah ada. M dah ada. So, korang dah ada M dia 1200. A dia berapa? Tak tahu. Boleh kira tak? Okay, macam nak kira A?
Okay, so kenapa korang pakai V tolak U per T? Laju awal dia 30. Laju akhir dia kosong. Kenapa kosong? Sebab dia stop. Okay, apa lagi maklumat yang ada? T dia time 5 second. Okay, apa lagi yang kita nak cari? Kita nak cari A. S. S tak ada. Okay, kalau tak ada S, kita guna formula mana? V tolak U over T. Okay. Kosong tolak 30 bahagi dengan 5. So, dapat berapa? Negatif 6. Okay, so jawapan dia D. Bukan. 6 tu baru kira apa tu? Baru kira acceleration. Okay, kenapa negatif? Sebab dia decelerate. Okay, good. Dia ni negatif sebab dia decelerate. Sebab kereta tu pecut. Okay, so berapa daya dia brake? F sama dengan 1200 darab dengan berapa? Negatif 6. Okay, berapa kita dapat F tu? Negatif 7200. Okay, kenapa dia negatif? Sebab dia kiri kanan ke? Okay. Sebab objek tu decelerate. Sebab objek tu pecut. Kenapa soalan atas dapat positif? Yes, soalan atas objek tak gerak. Lepas tu objek gerak sebab dia accelerate. Okay, soalan bawah. Soalan bawah macam mana? Dia dah gerak. Lepas tu dia brake. Dia brake maksudnya dia makin slow. Makin slow tu adalah decelerate. Sebab tu korang dapat negatif. Okay, so dekat sini kenapa dapat negatif? Sebab dia decelerate. Boleh nampak tak? Dia bukan kiri kanan Korang boleh nampak. Ini bergerak ke mana? Ini ke kiri. Tapi kenapa positif? Sebab accelerate. Yang ni ke kanan. Kenapa kita dapat negatif? Sebab dia decelerate bukan sebab kiri kanan. So tolong ingat tu. Sebab masih ada yang acceleration positif kanan, acceleration positif. Salah. Yang kiri kanan tu adalah velocity, hal laju. Okay, kita pergi sebelah. 43, 44, korang fikir. Cuba. 43, 44, korang cuba fikir. Okay, cuma ada pembetulan sikit. Objek tu 4 kg nombor 2 tu. Objek nombor 1 tu 2 kg. Objek nombor 2 tu 4 kg. Dia tak ada 4 jadi 2 pula. 4, 4. Ada pembetulan sikit. Okay, sepatutnya 4, 2 tu kita betulkan jadi 4 kg, 4 kg kat sini. Okay, cuba dulu 43 dan 44. Yang lain pun sama. Cuba dulu 43 dan 44. Okay, jawapannya ada pembetulan sikit. Dia 6 ms negatif. Negatif 2, negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Cikgu tunjuk contoh je. Kalau exam salah macam tu lah. Tertulis negatif 1. Dia sepatutnya negatif 2. Okay, curah pusing sekejap sekali lagi. Nak tengok untuk 43, 44 Yang lain dah dapat dah. Okay, so kita tengok balik yang sini Okay, 43 dulu Cuba pergi 43. Okay, yang lain. Okay, 43. So dekat sini cikgu ambil atas. Okay, atas korang tak tahu F. Okay guys, sekejap. Okay, F sama dengan apa? F sama dengan MA. Okay, ada tak jisim dia? Ada, berapa? 2. Okay, ada tak pecutan dia dekat situ? Ada 6. So, 2 darab 6, dapatlah 12. Unit dia 12 Newton. Okay, ni 12 Newton. Tapi bila bawah, 2F. 2F. 2F maksudnya 2 darab dengan 12 tadi. So, korang dapat dia 24. Okay.
So, dia doublekan F dia. Dia double. Tadi 12, sekarang 24. Dia double. Tapi, dia tolak objek yang double juga mass. Okay, jadi kita akan dapat 24 sama dengan MA. M dia bukan lagi 2. M dia sekarang dah jadi 4 darabkan dengan A. Okay, berapa A dia? Algebranya 24 bahagi 4 dapat balik 6. Okay, kenapa dia punya acceleration tu kekal sama? 6. Sebab force dia double, mass dia pun double. Okay, so nak bagi nampak dia macam ni. 12 sama dengan 2 darab 6. 24 sama dengan 4 darab dengan 6. So, kalau kita ambil formula, F sama dengan MA. Kalau korang nak tolak mass yang lagi besar, korang kena tambah force yang lebih besar. Okay, logik dia. Korang ada benda yang berat dekat rumah. Contoh korang ada almari baju nak alih. Okay, korang nak letak dengan baju-baju dekat dalam almari tu. Korang nak alihkan juga. Macam mana? Kena panggil lah ramai-ramai tolak. Tapi kalau tak cukup tenaga, apa korang boleh buat? Kurangkan dulu mass dia. Korang ada almari kat rumah nak alih. Macam mana nak tolak kalau tak nak panggil ramai-ramai? Kurangkan mass. Macam mana kurangkan mass? Keluarkan dulu baju tu, tinggal kat almari kosong je. Bolehlah korang kurangkan dia punya force. Kurang mass, kuranglah force. Lagi besar mass, besarlah force. Okay, logik kan? Benda yang berat, nak tolak, kena lebih banyak daya. Benda yang ringan, nak tolak, lebih sedikit daya dia. Okay, boleh dapat kat situ? Okay, so apa hubungan kat situ? Bertambah mass, bertambah force. Okay. Ada satu lagi, bertambah mass, bertambah juga acceleration, pecutan. Bertambah force, bertambah acceleration. Tapi itu kita tengok kejap lagi. Okay, yang bawah ni. Yang bawah ni, dia kena work backward. Apa maksud cikgu backward? Kat sini, korang dah ada F. Okay, apa korang nak buat bila dah ada F? Korang boleh cari dia punya acceleration. Okay, so kita dah ada F sama dengan MA. Ini dia punya F. Ini dia punya M. Okay, korang boleh cari A. Okay, berapa A dia? F bahagi M. 20 Newton bahagi 0.4. Korang dapat 50 unit acceleration. MS negatif 2. Okay, tapi dia bukan nak acceleration. Dia nak apa? Displacement. The only way korang nak relate acceleration dengan displacement adalah subtopik 1. Apa dia? S, A, T, U, V. Kita nak apa? Kita nak S. Acceleration baru kira. 50. Okay, sekali lagi. Kenapa dia positif 50? Sebab dia accelerate. Dia makin laju. Okay, T dia berapa dia bergerak tu? Nak sampai situ. 10 second. Initial dia, laju awal dia kosong. Kenapa kosong? Objek dalam keadaan pegun at rest. So, U dia kosong. Dia daripada tak bergerak, kosong. V dia tak ada. Okay, formula mana dalam 4 formula? Cikgu tulis sekali lagi 4 formula tu. Hopefully dah banyak kali tulis, korang ingat. Okay, apa formula pertama? A. V tolak U per T. Tak boleh pakai. Okay, sebab kat situ ada V. Okay, apa lagi yang korang tak boleh pakai? Korang tak boleh pakai V square, U square plus 2AS. Tak boleh pakai juga sebab ada V. Okay, atau korang nak pakai S 1/2 1/2 U plus V. T tak boleh pakai juga sebab ada V. So, korang kena pakai yang tak ada V. So, yang tak ada V adalah S equals to UT plus half AT square. Okay, hopefully by time korang dah makin lama makin ingat formula tu. Kita nak cari S. U dia tak ada, kosong. Darablah dengan 10 pun tak ada effect. Kosong darab 10. Kosong. 1/2 A dia tadi 50. T dia adalah
10 square. Okay, so ni S. Okay, so S sama dengan 25 darab dengan 100. So korang dapat 2500 unit dia untuk S, meter. Okay. Alright, so setakat ni ada persoalan? Boleh follow tak? Okay, so cikgu try go through satu-satu balik setakat yang kita dah belajar subtopik 6, apa yang korang belajar. Okay, yang pertama. Okay, ni cikgu go through daripada semalam sampai hari ni. Mula-mula kita belajar adalah ke depan dan ke belakang. Ke depan dan ke belakang, yang korang kena tahu, kita ada S, A, T, U, V. Okay, so ni unit dia meter. Displacement, S tu displacement, sesaran, unit dia meter. Kalau dia ke kanan, objek ke kanan, positif. Kalau objek ke kiri, negatif. Okay, acceleration pula, unit dia ms negatif 2. Kalau dia positif value, maksudnya objek tu accelerate, objek tu sedang memecut. Okay, kalau korang dapat negatif, maksudnya objek tu decelerate, nya pecutan, deceleration. Okay, lepas tu dia tak ada arah kiri kanan T pula unit dia in second. Kalau minit tukar second, kalau hour tukar second. Okay, untuk V dengan U, ms negative 1, ms negative 1. Okay, ni sama. Kalau ke depan positif, kalau dia patah balik negatif, kalau dia kosong dia pegun, dia stop. Okay, untuk acceleration tadi lupa pula. Acceleration pun boleh jadi kosong. Okay, bila dapat kosong? Okay, bila dia stop satu ataupun dia rest, atau biasanya bila dia bergerak with uniform velocity, objek bergerak sama laju, kita panggil bahasa Melayunya halaju mala atau halaju seragam. Okay, lepas apa lagi? Yang bawah ni, kita kena tukar, kalau dia bagi kilometer per hour, wajib tukar kepada meter per second. Okay, macam mana kita nak tukar kilometer per hour kepada meter per second? Kalkulator boleh? Kalau kalkulator, korang masuk dulu dia punya nombor, berapa nak tukar. Okay, nombor yang korang nak tukar. Lepas tu tekan butang shift, tekan butang yang ada CONV. Contoh kalau kelas WIS, CONV tu duduk dekat nombor 8. Okay, lepas tu tekan anak panah ke bawah. Lepas tu pilih nombor 1, velocity, and pilih nombor 1 lagi, kilometer per hour kepada meter per second. Okay, kalau korang tak pakai kelas WIS, sama juga nombor yang korang nak tukar, tekan butang shift, masih sama. Okay, tekan butang CONV, tapi biasanya CONV tu atas butang CONST. Lepas tu masukkan nombor 1, 9, sama dengan. Okay, contoh tadi siapa yang tanya cikgu tadi? Kalkulator apa? Kalkulator apa tadi? Olympia. Siapa punya kalkulator tadi? Tunjuk je aku. Olympia pun pakai ni. 570 pun pakai ni. Okay, lepas tu korang belajar apa? Daripada sini ada berapa formula? SATUV ni ada berapa formula? Ada 4. So korang ada A, V tolak U per T. Okay, korang ada apa lagi? S 1/2 U tambah V T. Okay, formula ketiga V square U square plus 2AS. Okay, formula yang keempat S equals to UT plus half GT square. AT square. Okay. So lepas tu kita tak belajar kiri kanan, kita tukar kepada atas bawah. Okay, atas bawah masih sama.
Cuma kita tak pakai SATUV, dia jadi kepada SGTUV. Okay, cuma G ni, kalau objek tu accelerate ke bawah, kita guna 9.8. 1 ms negatif 2. Kalau kita tengok objek bergerak ke atas, objek akan decelerate. Kita tukar kepada negatif 9.81 ms negatif 2. Okay, berapa formula yang ada kalau dah atas bawah? 3. So, G, V tolak U per T. Warna biru tu tak ada. Warna hijau tu jadi V square, U square plus 2GS. Formula keempat tu jadi S, UT plus half GT square. Okay, so yang hari ni korang tambah satu lagi huruf. Apa huruf yang korang tambah kepada SATUV tu? Kita tambah satu lagi huruf adalah M. Unit dia adalah mass, kg. Okay, so korang ambil mass darab dengan U, ambil mass darab dengan V, itu adalah momentum. So momentum dia follow velocity. Kalau positif maksudnya momentum tu objek ke depan. Kalau negatif objek tu ke kiri. Kalau kosong maksudnya objek tu stop, tak bergerak. Apa unit momentum? Gabung dua-dua, kg, ms, negative 1. Okay, and then momentum, apa pula momentum tu? Momentum. Okay, momentum. Okay, last kali sebelum kita berehat ni, kita belajar force, daya, kita ambil F, ambil M, tapi darab dengan A. Okay, so bila korang darab dengan A, dia bukan lagi kiri, kanan. So dia balik kepada bila A tu positif, objek akan accelerate. Kalau A tu negatif, objek akan decelerate. Okay, so itulah ilmu yang kita belajar setakat ini. Okay, dia main pusing-pusing tu je. So dah episod berapa dah ni? Episod 1, ni episod 3, episod 2 graf, episod 2 cikgu tak cerita ni, episod 2 graf. Lepas tu episod 4 ini je, ni je episod 4. Inertia untuk mass. Lepas tu episod 5 momentum, episod 6 force. Tinggal berapa lagi? 2 lagi. Okay. Impulsive force dan berat, weight. Okay, so itulah dia dulu untuk sesi kedua. Nanti kita akan buat lagi, banyak lagi soalan dua. Paper tu, soalan dia biasanya gabung. Dia tak akan ambil satu subtopik je, dia gabung-gabung. Macam yang kita buat tadi kan, ada F, lepas tu subtopik 1, gabung subtopik 2, gabung inertia, gabung graf. Dia gabung-gabung. Okay, nanti kita akan cover selepas rehat. Alright, so yang online, Adilia, Inshira, Iman, Aifa, boleh? Korang buat buku chapter 1 tak? Buat juga kan? Okay, so nanti kita nak cover balik yang tu sikit. Okay, boleh. Alright, Ryan. Okay, kita berehat kejap. Kita jumpa jam 2 petang. Kita berehat dahulu tengah hari. Kita jumpa jam 2 petang. Okay, so yang dekat Dewan, makanan belum sampai lagi. Korang boleh pergi toilet dulu. Makanan on the way kot daripada bawah ke atas. Dah sampai dah. Okay, makanan dah sampai. Kita berehat dahulu. Sekarang kita sambung balik jam 2 petang. Okay, bye-bye korang. Yang online bersama, kita jumpa kejap lagi.